bagus ke pemasangan CVT cooler ni? Okey, untuk pemasangan CVT cooler ni memang bagus pun. Pengguna yang menggunakan gearbox CVT, andai kata pengguna tu jenis yang berjalan jauh dekat bandar, hadap traffic jam, ataupun jenis kenderaan yang bawa barang-barangan yang berat. So CVT cooler ni benda apa? Nama pun cooler kan. So CVT cooler ni dapat membantu dari segi mengurangkan suhu minyak dalam transmisi CVT korang. Dia juga dapat menjaga minyak gearbox korang daripada cepat rosak, and then prestasi lebih konsisten. So macam korang tahu, CVT ni terkenal dengan dia punya haba ni yang tinggi. So CVT cooler ni dapat mengawal. And then kereta mana je yang boleh pakai CVT cooler ni? Kita boleh katakan setiap kereta yang menggunakan transmisi CVT ataupun gearbox CVT ni semua boleh pakai. Adakah dia wajib pasang kat setiap kereta? Tak perlu pun. CVT cooler ni dia lebih berfokuskan pada pengguna yang menggunakan kereta yang jarak jauh, membawa barangan yang berat, ataupun selalu naik turun bukit. So CVT cooler ni memang sesuai untuk pengguna yang seperti itu. So itu je jawapan aku. So kalau korang minat dengan konten macam ni dan korang ada persoalan lagi nak tanya tentang penjagaan gearbox korang, korang boleh komen kat bawah, dan jangan lupa follow Mechanic Transmission.